Binatang, dia buat, dia tahu dia tak masuk syurga. Binatang, selepas mahkamah binatang sama binatang, dia akan jadi debu. Dia tak masuk syurga. Tapi kenapa dia zikir tak berhenti? Dia tetap taat. Dia hamba. Kalau kita lah bawa sifat binatang yang baik ini, hamba, dia sebagai hamba, dia tetap zikir walaupun dia tak masuk syurga. Alangkah bertuah kita. Syurga sampai satu tahap kau rasa kau buat je. Itu hak Allah. Sampai satu tahap itu dah rasa tenggelam lah. Sebab tu abang cakap, solat ni pun ada 5 tingkatan. Kita rasa solat ni ada solat je. Tak. Abang cerita hari ni sembahyang kau pegang. Lelaki paling power dia jaga jemaah. Itu lelaki yang paling power. Yang kedua dia jaga sedekah. Tingkatan kelima, solat. Dia panggil solat cuai. Apa solat cuai? Maghrib sembahyang, Isyak sembahyang, subuh tak bangun. Masih kategori orang bersolat, tapi solat cuai. Tingkatan keempat, bawah daripada bawah, solat lalai. Solat yang jenis sembahyang, tak ingat rakaat. Sudah dah habis. Solat ketiga, solat yang paling selamat, solat jemaah. Solat jemaah di sembahyang, dalam tu 70% yang tak khusyuk. Ada 20% atau 10% atau 30% yang khusyuk. Allah kira semua khusyuk. Sebab tu dia lelaki power. Sebab tu Nabi suruh. Sebab Nabi nak selamatkan kita. Tu yang Nabi suruh. Memang susah, tapi kau nak terima. Label yang kedua, memang bukan label kita lah, label orang alim-alim. Ada dalam kitab pun cakap, mereka ni kalau semayang, anak dia kena bilik ular pun dia tak batalkan solat dia. Bertuahlah abang, kenapa anak kita nyari kena telan ular tadi, abang teruskan solat abang. Tolonglah, patutnya dia punya seronok dan solat. Nombor 1, solat yang sahabat-sahabat dengan Nabi buat, dipanggil solat tenggelam. Solat tenggelam ni dia angkat takbir Allahu Akbar, hilang dunia. Sayyidina Ali kena panah kali dekat kaki dia, tembus. Sahabat-sahabat nak cabut, dia kata tunggu aku solat 2 rakaat, masa solat kau cabut. Dia solat, masa solat sahabat-sahabat lain cabut, dia beri salam, dah cabut ke anak panah tadi. Sekarang label itu wallahualam ada ke tidak solat. Tapi cukuplah kita dapat ranking ketiga, nak selamat ranking solat jemaah. Teruk macam mana kan usaha. Kamu tak dapat maghrib, kamu tak dapat subuh, maghrib isyak ada. Allah nak tengok usaha. Apa yang tak boleh? Maghrib boleh bang? Maghrib lah. Bang alhamdulillah dapat isyak lah. Subuh dah 3 tahun saya cuba tak dapat bang. Tak apa, cuba lagi. Agama kalau tak faham dia jadi gitu. Bukan paksa, bukan datang ke orang baik tak semayang, tak boleh. Da'i tak boleh cakap macam tu. Weh mat, aku ni semayang mat, tapi aku semayang isyak Subuh memang aku tak kuat. Mulut senang cakap, baik aku tak semayang. Tak semayang betul dengan tu. Sepatutnya cakap lah, tak apa, slow-slow. Esok kau cuba kan, doa lah pada Allah, bangkitkan aku pada subuh esok. Nampak? Abang cakap tu terang, ini adik-adik abang daripada keramat penahbat ni. Abang